Abang nak balik dah ke? Nak balik dah, nak tutup depo. Depo scam saya. Ni untuk abang ni, set talam pecah perut. Saya nak belanja abang makan ni. Nak belanja lagi pula. Jom. Kalau tuan mai sini makan malam, bawa mai family, set talam pecah perut, boleh makan 4 ke 6 orang bang. Dalam ni ada spaghetti carbonara, spaghetti aglio olio, ada fries, ada ikan goreng, wedges. Tengok chicken chop dia style dah tu. Besar tu crunchy. So ada ayam grill, ada kambing grill. Depa tabuk dia punya herba-herba dia tu. Nugget tempura, ada 3 jenis sos bang, penuh dalam teko kecil ni. Ni black pepper sauce, ni mayonnaise sauce, ini cheese sauce, ini mayonnaise sauce. Sayur tepi-tepi kiri kanan ada 4 penjuru bang. Apa lagi abang mau? RM79.9 kupang sahaja bang, murah bang. Assalamualaikum geng. Kalau hampa mai ke Jitra ni, ada satu kedai ni dia buka pagi dan juga untuk makan malam. Pagi depa buka daripada 7.30 sampai ke 11.30. Petang pula depa buka pukul 4.30 petang sampai pukul 11 malam. Ni menu-menu yang depan ni menu untuk makan malam. Depa pun ada sizzling mi juga. RM10.9. Yang ini spaghetti creamy tom yum harga dia RM17. Kita tengok dia punya plating pun macam style macam hotel tu. Penyediaan dia lah kan. Cantik. Ada udang, ada sotong. Kita test try. Kerinci elok dia punya sotong. Bukan sotong ring. Kalau ring dia memang kita tahu. Dia lihat macam rasa macam makan selipak Jepun. Rasa ketom yaman dia tu. Bila kena dengan daun 5 purut kan. Sedap. Untuk RM17 aku rasa boleh. Sebab portion dia banyak, rasa dia sedap. Bukan sekadar portion spaghetti tu saja yang banyak. Dia punya lauk-lauk dalam tu pun banyak. Biasa kalau kita order spaghetti, kita macam dapat mi dengan kuah. Dia tak ada benda lain daripada tu. 8.3/10.